Hai semua, saya Baby Hodl. Saya tak tahu beza antara rack dengan reset, tapi bila rumah blackout, Abah bukan cari lilin. Dia cari iPad dia. Katanya, aku kena tengok candle. Semalam, rumah tengah tenang. Mak tengah sidai baju. Aku tengah kunyah biskut. Tiba-tiba Abah jerit. Apa ni? Kenapa dia jatuh? Kenapa merah semua? Aku ingatkan TV rosak. Rupanya, Bitcoin turun 5% je. Tapi riak muka Abah macam baru jatuh tangga 3 tingkat. Abah terus duduk depan TV. TV tu sebenarnya tak buka apa pun. Dia cuma guna skrin besar tu untuk mirror trading view. Candle merah satu, tapi gaya Abah tengok macam tengok siaran langsung ending drama Korea. Sambil gigit kuku, mata tak berkelip. Mak datang dari dapur tanya, "Bang, anak kita makan apa malam ni?" Abah jawab, "Kalau BTC naik balik, kita makan KFC. Kalau tak, kita puasa berselang." Aku pandang biskut aku, rasa nak simpan separuh untuk sahur. 1 jam lepas tu, aku tengok Abah dah baring atas karpet. Laptop letak atas dada. Dia buka YouTube, tajuk video, "Kenapa market crash hari ini? Jangan panik." Tapi dia tetap panik. Air mata jatuh perlahan, tapi still tekan like kat video tu. Malam tu, Abah tak tidur. Dia tulis journal. Konon nak kenal pasti kesilapan entry. Padahal semua orang tahu, dia beli masa candle tengah tegak naik. Kadang aku pelik, Abah aku sanggup beli kabel HDMI baru sebab nak tengok chart dekat TV besar. Tapi pampers saya dia suruh recycle. Ni je saya mahu pesan. TV besar takkan selamatkan portfolio kamu. Tapi share podcast baby ni boleh selamatkan mood kamu. Okay, bye.